cikgu, saya selalu masalah sendat kat dada ketiak. Okey, so ini jawapan dia. Kalau ada masalah, ramai sebenarnya yang ada masalah bila buat baju sendat dekat bahagian dada dan juga ketiak. Okey, saya bagi gambaran ataupun dalam bentuk gambar raja. Okey, bila kita buat pola, asas pola dekat sini, garisan pertama ni secara automatik ni adalah garisan bahu. Bila kita nak dapat garisan dada, formula dia adalah ukuran dada bahagi 4. Okey, dada bahagi 4 dekat sini. Bila kita buat ukuran contoh dada 38 bahagi 4, dapat 9,5. So, kita garis daripada bahu ke sini. Kemudian, bila kita dah dapat ukuran dada dekat sini, untuk kita pastikan dada kita ni tak ketat, kita perlu ambil ukuran dekat sini adalah ukuran dada tadi bahagi 4 tambah kelonggaran. Kelonggaran ni kita boleh letak dalam setengah inci atau 3/4 atau 1 inci mengikut desain baju yang kita nak buat. Mesti kena letak atau mesti kena tambah kelonggaran untuk mengelakkan dada kita ketat. Lagi satu, kalau anda adalah seorang yang berbadan gempal ataupun ukuran dada melebihi 42 inci, anda mesti kena ambil ukuran ketiak. Okey, kena ambil ukuran keliling ketiak. Ukuran keliling ketiak tu anda perlu letak di sinilah daripada ukuran bahu ke dada. Kalau yang normal dia ambil ukuran dada bahagi 4. Kalau yang plus size kena ambil ukuran ketiak bahagi 2. Ukuran ketiak yang kita dah ambil ni tadi bahagi 2. Itu adalah formula untuk yang berbadan gempal ataupun berbadan besar. Lepas tu dekat bahagian dada ni yang kita dah dapat tadi, formula dia adalah sama. Okey, dada bahagi 4 tambah kelonggaran. Kelonggaran ni sama ada setengah inci, 3/4 inci, 1 inci mengikut desain baju yang kita nak buat. Tapi kan kalau anda yang memang ada masalah, tak tahu formula, tak tahu macam mana nak buat pola asas, sebenarnya kita dah sediakan tau. Kalau anda pergi dekat Tizaza, pergi TikTok Tizaza, anda boleh pergi dekat bio kita. Anda tekan link dekat bio ni, kita ada sediakan e-book tau. Okay, anda tekan link dekat bio, dia akan keluar macam ni. Anda tekan dekat e-book, ni dia. E-book 126 mini pola dan video. Dekat sini semua pola ada beserta dengan cara nak buat asas membuat pola, semua dekat sini. Ni dia. Okey. Kalau anda dapatkan sekarang cuma RM69 saja, anda akan dapat 126 mini pola beserta dengan video yang menyebabkan anda akan jadi pakar dalam bidang jahitan. So, kepada anda yang ada masalah, tak tahu buat pola, tak tahu formula, tak faham berkenaan dengan formula bagaimana cara nak buat pola pakaian, hanya tahu jahit je, lepas tapi tak tahu nak buat pola, kemudian anda perlukan bimbingan dalam bentuk video, semua ada di dalam 126 mini pola yang kita sediakan. So, anda wajib dapatkan 126 mini pola dalam bentuk e-book. Tekan sahaja link di bio. So, saya harap penerangan saya ini menjawab soalan. Selamat mencuba.